Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa malaikatihi tafsiruha. Qala telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Semoga manfaat ilmunya dan kitabnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Jadi pada katanya as-salatullahi wa malaikatihi tafsiruha. Ha, jadi pada katanya as-salatullah wa malaikatihi tafsiruha. Qauluhu ma' salatih. Qauluhu ma' salatihi bi iskanil aini huna ala lughati qalilah li ajli al-wazni wa in kana al-afhasu fatahaha. Jadi katanya fatahaha. Okey. Ucapannya dengan salawat dan salam. Salawat mak salatihi dengan salawatnya bi iskanil ain, dengan disukunkan ain. Huna di sini ala lughatil qalilah. Dibaca sukun sukunkan ain. Mak dibaca mak. Bukan bi iskanil ain, iaitu dengan baca mak. Bukan dibaca ma'a ala lughatil qalilah, menurut satu lugah yang jarang lah, yang sedikit. Li ajlil wazni, kenapa dia baca ma' tak baca ma'a? Kerana darurat wazan untuk buat syair. Jadi dia baca ma', dia tak baca ma'a. Tapi memang ada satu lugah yang memang dia baca ma', dia tak baca ma'a. Qalilah, yang jarang digunakan. Satu lugah yang jarang digunakan. Li ajli wazni, kenapa dia baca ma' tak baca ma'a? Kerana menjaga wazan, iaitu irama syair itulah. Walaupun yang lebih fasih, dia kata wa in kana al-afhasu fatahaha, walaupun yang lebih fasih ialah dengan memfatahahkannya, fatahahkan huruf ain ma'a, kita baca ma'a. Wa ma'na silatihi rahmatuhu al-makrunah bil ta'zimi kama tash'ur tush'iru bihi al-idafatu ila dhamirihi ta'ala. Okay. Wa ma'na silatihi, dia kata, dan makna salawatnya. Apa maksud salawat? Rahmatuhu, iaitu rahmatnya. Rahmatnya yang disertai bita'zim, dengan pengagungan. Kama tusy'iru bihi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh idafatu ila dhamirihi, oleh penyandaran lafaz tersebut kepada dirinya ta'ala, ila dhamirihi ta'ala, yang maha tinggi. Jadi dia idafahkan selawat tu dengan ha tu, ha dhamir ni, ada ha dhamir ni. Jadi nak menunjukkan keagungan lah, bitazim. Rahmatuhul makrunah, yang beserta, rahmat yang disertakan dengan hi ni, untuk menunjukkan pengagungan. Kama tush'iru, sebagaimana yang diisyaratkan bihi idafah, dengannya, dengan menidafahkan ila dhamirihi ta'ala, kepada hi yang menunjuk pada Allah Ta'ala. Wa haza huwa al-la'iq bil maqam. Dan inilah makna yang paling sesuai dengan kedudukan, dengan maqam lah, dengan konteks kedudukan ayat tersebut. Wakilah hiya. Jadi ni nak bahas cerita tentang ma' ni je lah. Ma'a ni kenapa tak baca ma'a, dibaca ma'? Kerana darurat syair lah, ataupun wazan. Dan memang boleh kita baca ma' mengikut satu lugah yang jarang digunakan, lughatul qalilah. Wakilah hiyal mutlaqul rahmah. Wakilah hiyal mutlaqur rahmah sawa'un kurinat bita'zimi an amla. Lepas tu dia kata lagi, dan dikatakan, dan dikil hiya mutlaqur rahmah, dikatakan selawat tu, apa selawat tu? Iaitu semata-mata rahmat, ataupun rahmat secara mutlak. Sawa'un kurinat bita'zim amla, sama ada
disertai dengan pengagungan ataupun tidak. Lakin hazal bayanun lil salati lakin hazal bayanun lis salati fi haddi zatiha biqat'in nazri anil maqam. Lakin tetapi namun ini hanyalah hazal bayan, ini hanyalah penjelasan lis salati tentang makna selawat fi haddi zatiha, pada dirinya sendiri, tanpa mengambil biqata'i zatiha biqata'in nazar, tanpa mengambil kira ataupun mengikut nazar anil maqam, mengambil kira konteks kedudukan ayat. Wa yanbaghi ala hadzal khilafil atfu. Jadi dia kata rahmat tu, selawat tu apa? Solah tu apa? Solawat tu apa? Dia kata rahmat lah. Semata-mata rahmat. Tapi boleh. Sebenarnya boleh je kita sebut selawat ni adalah rahmat. Boleh doa, boleh istighfar, boleh. Tapi kat sini dia bagi secara umum lah. Iaitu rahmat. Dia kata hiya mutlaqur rahmah sawa'un kurinat bitta'zim am la. Lakin hazal bayan lis-salah fi haddi zatiha biqat'in nazar. Ini sebenarnya kalau kita terjemah rahmat, itu selawat daripada pihak Allah, bizatiha biqat'in nazar anil maqam. Wa yanbaghi ala hadza khilafil atfu fi qawlihi ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun. Dan berdasarkan ini surah Baqarah ayat 157. Berdasarkan perbezaan wayan bagi ala hadza, dia kata jadi ada perbezaan pendapat. Timbullah perbahasan alal khilafi tentang jenis ataf. Khilafil atfu fi qawlihi ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka dan juga rahmat. Al-Baqarah 157. Okey. Kita baca dulu. Fa'ala al-awwali yakunu min atfi am. Sepatutnya dia bagi tahu ni. Okey. Maka menurut pendapat pertama, selawat yakni rahmat disertai dengan pengagungan. Itu pendapat pertama ulama yang tafsirkan tentang makna selawat. Dia kata adalah rahmat yang disertai dengan ta'zim. Okey, dengan pengagungan. Fa'alal awwali yakunu min atafil am alal khas. Dia kata pendapat yang pertama yang mengatakan selawat adalah rahmat yang disertai pengagungan. Jadi pada ayat ini menunjukkan ataf al-am alal khas. Iaitu ataf am alal khas. Itu dalam ilmu bahasa. Penyambungan umum atas yang khusus. Manakala menurut pendapat kedua, wa ala sani min atfit tafsir. Kalau ikut pendapat kedua, iaitu apa? Selawat adalah rahmat secara mutlak. Min atfit tafsir. Ia adalah ataf tafsir, penyambungan secara penjelasan. Jadi itu segi bahasa lah. Jadi ada dua ulama dia kata selawat solah tu apa? Selawat tu apa? Iaitu dia kata selawat tu adalah rahmat yang disertai dengan ta'zim. Ada yang kata selawat tu adalah semata-mata rahmat. Jadi nisbah. Dia nak bagi tahu je nisbah tu. Nisbah. Kalau nisbah yang pertama, pendapat yang pertama dia kata ataf am alal khas. Kalau ikut yang kedua, itu ataf tafsir. Wa qad fassara al-jumhur. Wa qad fassara al-jumhur salata bi annaha min Allahi rahmah. Sekarang kita masuk perkataan ulama lagi. Wa qad fassara jumhur as-salata bi annaha min Allahi rahmah wa min al-malaikati istighfar wa min ghairihim walau hajran wa syajran wa madran at-tadarru'u wad-du'a. At-tadarru' wad-du'a. Dia kata lagi, jumhur ulama mentafsirkan bahawa selawat, apa tu selawat? As-salatu bi annaha minallahi rahmah. Selawat daripada Allah adalah
rahmat. Wa minal malaikah istighfar, dan selawat kalau datang daripada pihak malaikat ia adalah istighfar. Dan daripada selainnya, wa min ghairihim walau hajran, selain Allah, selain malaikat, selawat yang datang daripada kita ke, walaupun dari batu, pokok, tanah, tadarru' wa doa, ia adalah bentuk kerendahan diri dan doa. Okey. Wa qad warada annaha salat alaihi kama rawahu Halabi fi sirati wa inistaharra annaha sallamat alaihi al-faqdu. Okey. Telah diriwayatkan qad warada annaha salat, telah diriwayatkan bahawa makhluk-makhluk itu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinukil oleh kama rawahu Halabiyu, dinukil oleh Imam Halabi dalam sirahnya, dalam kitab sirahnya. Meskipun istaharra ditulis wa ushtuhira wa in ushtuhira annaha. Okay, walaupun telah masyhur meskipun yang lebih masyhur, dia kata yang lebih masyhur annaha mashtahara, lebih masyhur annaha salamat, ialah bahawa mereka memberi salam sahaja kepadanya. Jadi adakah batu, pokok, makhluk-makhluk lain ni pun berselawat kepada Nabi? Jadi Imam Halabi kata, ya betul, dia orang pun berselawat kepada Nabi. Tapi yang masyhur, dia kata dia hanya salam saja kepada Nabi SAW. Wa in syi'ta kulta wa huwa al-ahdar akhsar hiya minallahi rahmah wa min ghairihi du'a. Boleh juga kita nak tafsirkan selawat tu, jika engkau mahu, dia kata wa in syi'ta kulta wa huwa akhsar. Jika engkau mahu, kita simpulkan secara ringkas, kita katakan akhsar tu kita ringkaskanlah. Kan tadi kita selawat daripada pihak Allah, malaikat dan selainnya. Jadi kalau kita ringkaskan, dia kata hiya minallahi rahmah, kalau selawat tu daripada Allah, ia adalah rahmat. Wa min ghairihi du'a, dan daripada selain Allah, selawat itu dikira namanya doa. Wa hina izin yakunu syamilan lil istighfar wa ghairihi. Wa hina izin yakunu syamilan lil istighfar wa ghairihi. Dengan demikian maknanya mencakupi istighfar dan juga bentuk doa yang lain. Tak kira lah istighfar ke ataupun selain istighfar ni kan kita menuntut meminta ampun. Kalau doa pun kita meminta juga. Tak kira lah. Jadi tu kalau secara ringkas kita sebut macam itulah. Daripada Allah, salawat daripada pihak Allah dinamai rahmat. Selain Allah dipanggil doa. Okay. Wakhtar al-Ibnu Hishamin, telah memilih oleh Ibnu Hisham, dia kata annaha al-atfu bi fathil ain maksud fi mughniyah. Jadi telah memilih oleh Ibnu Hisham pula kata tentang apa itu selawat. Pada kitabnya, dalam kitabnya Mughniyah, bahawa annaha atfu bi fathil ain, bahawa bacaan yang betul adalah atfu dengan huruf ain, yang dibaca fathah bi fathil ain, wa huwa binisbati lillahi rahmah. Okey. Dia kata maksudnya adalah atfu. Atfu ni lembut, lembut hati lah, rahmat lah. Wa huwa binisbati lillahi, lembut hati bagi nisbah pada Allah, pada zat Allah, dia dipanggil rahmat. Sebab kita tak boleh nak sebut Allah ada hati ke, itu mustahil, dan seterusnya. Ilah tu dan seterusnya. Wa yatarattabu ala hadzal khilafi annaha min qabilil mushtarak lafzi ala al-awwali, dan hasil wa yatarattabu, terhasillah
terbinalah. Tarattabu, terbinalah. Ala hadzal khilaf, atas ini khilaf, annaha min qabilil mushtarak lafzi. Jadi khilaf-khilaf ni dia kata semua khilaf ini adalah lafaz sahaja. Khilaf lafzi. Hmm. Alal awwali, annaha min kibalil mushtarak lafzi. Dia kata mushtarak lafzi saja. Kategori dalam kategori mushtarak lafzi menurut pendapat pertama. Wa dhabituhu, jadi kalau dia kata macam Ibnu Hisham kata iaitu atafu, lembut hati, jadi kita panggil ini semua adalah lafaz mushtarak lafzi saja. Wa dhabituhu anna yattahida lafzu wa yata'addada al-ma'na al-wad'u wad'a. Okey, apa tu khilaful lafzi? Jadi kat sini ada namanya wadhabituhu. Wadhabituhu an yattahida al-lafzu wa yata'addada al-ma'na wal-wad'u wal-wad'a. Ya, ini namanya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Itu jumlah untuk menjelaskan. Kalau orang tanya apa tu mushtarak lafzi, jadi dia datangkanlah jumlah mu'taridah ni lah. Maksudnya kalau tak letak jumlah mutaridah, dia kena baca macam ni. Wa yatarattabu ala hadzal khilaf annaha min qabilil mushtarak lafzi ala al-awwali wa min qabilil mushtaraki ma'nawi ala sani. Tapi dia letak namanya kat sini ada wadhabitu hu an yatahadda sampai wad'u ni namanya uh, dia panggil adalah jumlah mu'taridah. Jumlah untuk menjelaskan persoalan. Contoh kita baca ni, dan terbinalah atas khilaf-khilaf ini annaha min qabilil mushtarak lafzi alal awwali, iaitu salawat itu ada dipanggil mushtarak lafzi mengikut pendapat yang pertama. Apa tu mushtarak lafzi? Okey, nak jelaskanlah. Dia datangkan jumlah mu'taridah. Wa dhabituhu, jadi kalau ada dalam kitab-kitab, dia bagi kaedah lah. Kalau orang kata mushtarak lafzi tu, kita bagi dobit. Dobit apa mushtarak lafzi tu apa? Dia kata mushtarak lafzi tu yang kaedahnya ialah satu lafaz, an yatahida al-lafzu, satu lafaz yang digunakan macam solah tu satu lafaz. Satu lafaz saja. Wa yata'addada makna, tetapi mempunyai pelbagai makna, beberapa makna. Dan pelbagai asal penetapan, penggunaan dia berbeza. Itu panggil mushtarak lafzi. Lafaz yang satu tapi kegunaan dia berbeza. Contoh kita sebut salawat. Salawat daripada Allah berbeza. Iaitu rahmat. Daripada selain Allah kita panggil doa. Ataupun kita sebut salawat tu daripada Allah dipanggil rahmat. Daripada malaikat istighfar. Daripada selainnya adalah doa. Jadi panggil itu lafaz solah tu dipanggil mushtarak lafzi. Wa min qabilil mushtarak ma'nawi alasani, maka menurut pendapat yang kedua dia kata pendapat yang kedua ia termasuk dalam kategori mushtarak maknawi. Dia panggil mushtarak maknawi. Wa dhabituhu, apa mushtarak maknawi pula? Dia bagi dobit lah. Wa dhabituhu an yattahida kullin min al-lafzi wal ma'na wal wad'i. Dan kaedahnya kita nak tahu mushtarak maknawi tu iaitu kesatuan dari segi lafaz. Satunya lafaz. Min lafzi yattahida kullin. Dia kesatuan dari segi lafaz, makna dan juga asal penetapan dia. Pada wada'nya penetapan dia semuanya satu, dipanggil adalah mushtarak maknawi. Makna dia semua sama je. Wa tahqiqu as-sani wa in rajjaha ba'duhum al-awwala. Jadi yang pendapat kedua, yang siapa pendapat kedua tadi? Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan maksud selawat tu apa? Atafu, lembut hati lah. Tapi kalau lembut hati kita nak nisbah kepada Allah, kita sebut rahmat lah. Sebab Allah bukan jenis manusia, bukan ada hati. Ada anggota tubuh ke, bukanlah, itu mustahil.
Jadi daripada pihak Allah kita sebutlah juga rahmat. Okey. Wa tahqiqu sani, dan pendapat yang benar ialah pendapat yang kedua. Ibnu Hisham punya pendapat. Ah, Walaupun dia kata wa in rajjaha ba'duhum al-awwala. Walaupun sebagian ulama ada yang menguatkan pendapat pertama, merojihkan pendapat yang pertama. Okey. Intifaul anbiya bis salati alaihim. Okey. Manfaat para nabi dengan selawat yang diucapkan kepada mereka. Jadi ni buat masalah barulah. Masalah baru, iaitu adakah para nabi ni mendapat manfaat, ah, dapat something daripada kita punya selawat, kita selawat kepada nabi, adakah memberi manfaat. Was-sahih annahu, dia kata, yantafi'u bi salatina alaihi kabaqil anbiya. Pendapat yang sahih ialah bahawa Nabi SAW mendapat manfaat, yang tafi'u bi salatina, mendapat manfaat daripada selawat yang kita ucapkan kepadanya, alaihi kabakil anbiya, sebagaimana para nabi yang lain mendapat manfaat daripada selawat ke atas mereka. Lakin la yanbaghi tasrihu bizalika, illa fi maqam ta'lim. Tetapi tapi tak bolehlah kita nak kata. Akan tetapi tak 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 sepatutnya lah, la yanbaghi, tak sewajarnya lah, tak sepatutnya lah dijelaskan perkara ini. Dia kata tasrihu bizalika, kita jelaskan perkara macam ni, kita kata kita memberi manfaat kepada nabi, macam tu, selawat kita ni bagi manfaat kepada nabi. Tak tak sepatutnya lah kita buat macam tu, kita cakap kat orang macam tu secara dia kata tidak harus, tidak wajar, tak sepatutnya dijelaskan perkara ini secara terang-terangan kecuali dalam konteks pengajaran. Melainkan pada fi maqam ta'lim, pada maqam ta'lim itu tak apalah. Kama asyara ila zalika ba'duhum biqaulihi, sebagaimana telah diisyaratkan oleh sebahagian ulama dengan perkataan mereka, wasahhahu bi annahu yantafi'u bizis salati sya'nuhu murtafi'un lakinnahu la yanbaghi tasrihu lana bizal qawli wazas sahihu. Wasahhahu, mereka mensahihkan, annahu yantafi'u, bahawa Nabi SAW benar-benar mendapat manfaat daripada bizis salati, daripada selawat kita, daripada selawat itu, sya'nuhu murtafi'un, dan dengan selawat tersebut martabat baginda bertambah tinggi. Ini kalam ulama lah, ulama kata macam tu. Lakinnahu la yanbaghi tasrihu, namun tidak wajar, tak sepatutnya, tak sayugianya bagi kita menyatakan perkara itu secara terang-terang ataupun terus terang. Tak sepatutnya lah, kita kena beradab lah. Lana bizil qawli wazas sahihu, dan itu adalah pendapat yang benar. Wakila manfaatu a'idatun alal musalli laisa illa. Lepas tu dia kata lagi, wakila, dan ulama kata sebenarnya ada juga berpendapat bahawa manfaat selawat, manfaatu aidatun, selawat hanya kembali kepada orang yang berselawat alal musalli. Sebenarnya kita yang dapat manfaat daripada selawat. Kalau kita selawat, nanti Allah selawat kepada kita 10 kali. Laisa illa, tidak kepada Nabi sebenarnya. Ada yang berdapat kata macam tu. Nabi tak ambil pun faedah, manfaat daripada selawat kita. Sebenarnya faedah, manfaat tu kembali kepada kita juga. Tidak kepada Nabi SAW. Laisa illa li'annahu qad ufriqat alaihi kamalat, kerana sesungguhnya segala kesempurnaan telah dicurahkan alaihi, kepada Nabi SAW. Sebab Nabi ni telah sempurna. Itu satu pendapat kata macam tu. Warudda bi annahu ma min kamalin illa wa indallahi akmalu minhu. Namun pendapat itu ditolak. Jadi ada ulama yang balas baliklah, dia kata. Warudda bi annahu ma min kamalin illa wa indallahi akmal minhu. Dia kata
Namun pendapat itu ditolak dengan hujah bahawa tiada satu pun kesempurnaan melainkan di sisi Allah. Jadi ulama lain kata, eh mana boleh macam tu? Allah sahaja yang telah sempurna. Dia katalah, uh, ada yang lebih sempurna daripadanya. Illa indallahi akmalu minhu. Dan Allah ni boleh menyempurnakan perkara lagi, tambahkan lagi kesempurnaan. Macam tu. Jadi dia buat macam tu. Dia kata boleh je nak Allah, walaupun Nabi kita dah sebut Nabi tu telah sempurna, boleh je Allah nak tambahkan lagi sempurnanya. Okay. Wal kamilu yuqbalul kamal. Wal kamilu yuqbalul kamal. Dan seseorang yang sempurna, yang telah sempurna, itu masih boleh menerima, masih mampu menerima tambahan kesempurnaan. Lakin la yang bagi. Akan tetapi, namun la yang bagi tidak sepatutnya lil musalli, bagi orang yang berselawat, an yulahiza zalika. Namun tak sepatutnya lah, lakin layan bagi lil musalli, tidak sepatutnya orang berselawat menumpukan perhatian kepada yulahiz, dia mencari-cari, dia menumpukan perhatian kepada hal itu, iaitu kepada faedah bagi Nabi. Tak sepatutnya lah kita bahas perkara macam ni. Kita ni bagi manfaat ke kepada Nabi? Selawat kita ni menambahkan manfaat kepada Nabi? Tak. Bal yulahiz. Habis tu selawat kita untuk apa? Bal yulahiz annahu yatawassalu bihi sallallahu alaihi wasallam inda rabbihi fin nailil maqsudihi. Sebaliknya hendaklah kita menyedari, dia kata. Menyedari bahawa dengan berselawat, kita sepatutnya kena tumpukan selawat kita ni bihi, dengan kepada Nabi SAW itu, ya tawassalu bihi, sebagai tawasul. Kita tawasul kepada Nabi SAW, dengan Nabi SAW, inda rabbihi, kepada Tuhannya, finnailil maqsudi, untuk mencapai hajatnya. Sepatutnya orang-orang yang berselawat ni, dia jadikanlah selawat ni sebagai tawasul. Tawasul dengan amal selawat kita. Jadi kita bertawasul dengan selawat kita. Supaya apa? Supaya dapat apa yang kita hajati. Jadi inna rabbihi finnail maqsudi. Bukan kita bahas selawat saya ni bagi manfaat kepada Nabi, menambahkan darjat Nabi, mengangkat darjat Nabi, bukan yang tu. Tapi kita jadikan selawat kita ni sebagai tawasul lah, tawasul dengan amal. Okey, habis itu wa fil kalamil musannif. Sekarang nak bahas tentang kalam musannif pada matan Jauharah. Wa fi kalamil musannifi naw'un min muhassinati badi'iyah yusamma bil jinasil muharraf. Bil jinasil muharraf. Wa fi kalamil musannif naw'un min al muhassanatil badi'iyah yusamma bil jinasil muharraf. Dia kata apa? Dan pada kalam pengarang Imam Ibrahim Laqani, naun min muhassanatil badi'iyah, terdapat satu bentuk keindahan bahasa. Ni dari segi balaghah lah. Yusamma bil jinasil muharraf, yang dinamakan jinas muharraf. Sajak lah kita sebut, sajak berirama yang hampir sama. Ada panggil jinas muharraf ni, lebih kurang kita sebut sajak ataupun irama yang hampir sama. Apa itu? Alhamdulillahi ala silatihi summa salam summa salamullahi ma'solatihi. Silatihi dengan solatihi. Okey, itu namanya jinas muharraf, irama yang hampir sama. Okey, wahwa ma tamasala ruknahu fil hurufi la fil harakat. Apa tu jinas muharraf dia kata? Iaitu perkara yang sama, ruknahu, rukunnya, iaitu huruf-huruf dia sama. Itu dia. Perkataan yang mempunyai huruf-huruf, ruknahu, huruf-huruf lah. Rukun-rukun ni huruf-huruf yang sama. Fil hurufi la fi harakat, tetapi berbeza pada harakat. Harakat dia berbeza pula. Jinas muharraf nama dia. Fa in abbara awalan bisilatihi, fa innahu, sungguhnya ia musannif pengarang
Jauharah dikata mentakbirkan, hmm, dia menyebutkan awalan yang mula-mula dengan lafaz solatihi, silatihi bikasri sad, dengan lafaz sila dengan baris bawah sad tu. Awalan bisilatihi bikasri sad. Summa abbara, kemudian dia ungkapkan pula, menyebutkan pula solatihi, bifatihiha dengan fatahahnya sad. Solatihi tadi silatihi solatihi dengan baris fatahah. Itu nama panggil adalah jinas muharraf. Irama yang lebih kurang sama, apa tu, iaitu ni kalau nak lebih dia kena belajar uh, balaghah lah. Dia bagi tahu mudah-mudah je kat sini. Jinas muharraf tu adalah ruknahu fil hurufi la fil harakat. Tamasul, samanya pada huruf-huruf dan tidak sama pada baris-baris. Silatihi dengan solatihi, nampak? Tulisan tu sama je, sebaris je, beza. Dia panggil jinas muharraf. Summa abbara bi salatihi bi fatihiha. Wa fi hadzal bait ma'a ma ba'dahu tadmin. Ni istilah dalam ilmu arud pula lah. Arud qafiyah. Jadi kalau kita belajar arud qafiyah tu, belajar syair tu, tu ada istilah-istilah lain pula. Dia panggil tadmin. Dia kata apa? Kita baca dulu. Wa fi hadzal bait ma'a ma ba'dahu tadmin. Dan pada bait syair ini, hadzal bait ma'a ma ba'dahu, bersama bait selepasnya terdapat tadmin, gaya bahasa yang disebut tadmin lah, iaitu penyertaan atau kaitan makna antara dua bait. Jadi nama bait, jangan ni tak nak tulis ni. Dia ada sadrul bait. Kalau kita belajar ada namanya sadrul bait, ajzul bait, lepas tu ada namanya satu kecacatan lah dalam bait tu, iaitu tadmin gitu. Kat sini disebut tadmin. Tadmin tu apa? Kalau kita tengok dalam bait nazam Jauharah tu, kan Imam Laqani dia kata apa? Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabi. Ala nabi apa? Mana matan tu? Lepas tu ala nabi ja'a bitauhidi wa qad khala dinu'ani tauhidi. Okey. Sebenarnya kalau sini dipanggil ni bait lah. Satu, dua. Nanti dia ada jadi bait. Kat atas ni yang kita baca tadilah alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Alhamdulillah, alhamdulillah tu maksudnya pujian bagi Allah, ala silatihi sebab kurniaannya, summa salamullah, summa salamu ma salatihi, summa salamullahi ma salatihi, macam tu. Kemudian salam, salamnya beserta selawatnya. Kan ke situ tergantung salam dan salawat kepada siapa. Apa tu habis kat sini nanti. Jadi baik tu tergantung. Jadi dia sambung salam dan salawat tu kepada ala Nabi. Salam dan salam tu dia masuk bait lain, pada rangkap yang lain, baris yang lain. Itu namanya tadmin. Jadi rangkap yang apa, baris yang pertama tadi yang kita baca alhamdulillahi ala silatihi tu, summa salamullahi ma salatihi tadi, yang baik tu itu tak habis lagi. Sebab salawat dan salam tu dia tak sebut atas siapa. Jadi disambung kepada bawah. Okey, jadi kan tergantung. Itu namanya tadmin. Tadmin lah. Kita dia bagi tahu tadi, tadmin man tadmin tadi dia kata. Dia kata summa abbara bisilat bisolatihi fataha wa fi hazal bait. Dia kata ini bait, bait yang kita baca tadi, summa salamullahi ma' salatihi tu, summa salamu ma' salatihi tadi, bait tu ma'a ba'dahu dengan bait yang selepasnya, itu dipanggil tadmin. Maksudnya bait tu masih tergantung salawat dan salam apa tu kepada Nabi tu dia letak kepada bawah dia. Tergantung, nanti kita bacalah. Wa huwa kama fi syarhil Syekhul Islam. Okey. Betul dia kata apa lagi?
wa huwa kama fi syarhi Syekhul Islam alal Khazrajiyah. Khazrajiyah ni kitab dia lah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam syarah Khazrajiyah. Ta'alluqu qafiyah bait bima ba'daha. Iaitu apabila rima, qafiyah tu, rima kita sebut rima kan. Qafiyah tu, akhir tu, akhir bait tu, dia panggil qafiyah. Bertakluknya qafiyah tu, dia nak bagi tahu tadmin ni apa. Tadmin ni kalau orang tanya tadmin tu apa? Inilah tadmin tu ta'allaqul qafiyah bait bima ba'daha. Ni. Kalau orang tanya tadmin tu apa benda tadmin dia kata sini bertakluknya tergantungnya qafiyah iaitu pada akhir tadi, akhir bait tu, qafiyatul bait bima ba'daha, dengan bait selepasnya. Salawat dan salam tergantung. La tu letak bait baru. Itulah dia panggil tadmin. Itu yang seperti mana dikatakan oleh dalam pada syarah Syekhul Islam ala Khazrajiyah. Wahwa Syekhul Islam ni gelaran bagi orang yang sangat alim lah. Yang alim pada semua bidang. Semua bidang ilmu dia ada kitab dia. Jadi Syekhul Islam kat sini apa ni? Kita tengok Syekhul Islam Zakaria lah ni. Zakaria Al-Ansari. Ni Zakaria, Imam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Ansari ni. Ni di gelaran dia Syekhul Islam. Semua fan ilmu, semua fan ilmu lah kita sebut semua cabang ilmu dia ada karangan dia. Kat sini dia buat karangan Qafiyah dia. Nampak? Ala Khazrajiyah. Fiqh dia ada karangan dia. Tauhid dia ada karangan dia. Jadi orang-orang yang ilmu dia dah mendalammnya tu, gelaran dia Syekhul Islam. Syekhul Islam. Ataupun dia alim semua bidang ilmu. Kita panggil Syekhul Islam lah. Okay. Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam. Jadi dia kata tadmin ni apa? Iaitu ta'allaq qafiyah bait bima ba'daha. Iaitu baitnya masih tergantung dengan bait seterusnya. Wa huwa mughtafir lil muwallidin. Mughtafirun lil muwalladin indal ba'dihim. Okay, dan perkara ini boleh ke buat bait tergantung-gantung je ni? Boleh ke? Dia kata dan perkara ini dianggap boleh, ataupun dimaafkanlah, mughtafarun, dimaafkanlah, dianggap boleh lah bagi penyair mutaakhirin ataupun muwalladin, generasi kemudian, inda ba'dihim, menurut sebagian ulama bahasa dan sastra. Boleh lah buat macam tu, boleh, masih baik tu, masih tergantung lagi buat tadmin. Kita ataupun sebut cacat lah. Ilmu Qafiyah nanti, Arut Qafiyah dia belajar lah benda tu belajar syair, cara buat syair. Kenapa kena buang huruf ni, ini istilah dia apa. Rima lah kita sebut, sajak, belajar sajak. Okey, Kitabatus salati wassalami fi sadril kutub. Penulisan salawat dan salam pada permulaan kitab-kitab. Wa isbatus salati wassalami fi sadril kutub wa rasail hadasa fi zaman wilayatil Hisham. Hisham kat sini siapa Hisham? Ni dia kata, okey, baca lah. Dan penetapan salawat dan salam pada awal-awal penulisan ataupun awal-awal kitab-kitab, buku-buku, warasail dan risalah-risalah, hadasa berlaku fi zamanil wilayatil Hisham. Itu perkara-perkara macam tu berlaku, iaitu ulama tulis salawat dan salam pada mula-mula karang kitab itu berlaku pada wilayah Hisham, dia kata. Sini di bawah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham bin Marwan lah. Ini boleh baca lah, min mulukil daulah Umayyah fi Syam. Daripada daulah Umayyah di negeri Syam. Jadi pada zaman dia, time tu kitab-kitab ditulis salawat dan salam pada awal-awal fi sadril kutub. Pada awal-awal kitab akan ditulis salawat dan salam. Summa madal al-amal ala istihbabihi. Kemudian amalan itu diteruskan, disepakati. Diteruskanlah sebagai satu perkara yang digalakkan, yang mustahab. Wa minal ulama,
Betul? Wa minal ulama'i man yahtammu bihima kitabatu kitabahu kitabahu aidan kama fi syarhil musannaf as-saghir musannaf saghir musannif saghir ataupun musannaf saghir. Okey. Dan ada juga ulama yang mengkatamkan, maksudnya dia bukan salawat dan salam pada awal kitab je, pada akhir pun. Biasa kita tengoklah kitab-kitab sekarang pun akhir pun banyak yang dah buat macam ni lah, salawat dan salam pada awal dan akhir juga. Dia mengkatamkan dengan keduanya, dengan salawat dan salam juga pada penulisan ataupun pada kitab juga, seperti mana dalam syarah Musannif Saghir. Okey. Ala Nabi ja'a bitauhidi wa qad khala ad-dinu ala at-tauhidi wallahu a'lam.